pergi kerja siang malam kalau hujung bulan akaun bank tetap kosong? Kalau simpan RM300 sebulan, bulan ke-10 tak ada RM3,000 dalam akaun bank, maksudnya anda kena ubah cara menyimpan. Bila simpan duit dalam bank, simpanan mudah sangat bocor. Walaupun setiap kali gaji masuk, kita nampak duit dalam bank bertambah, tapi hakikatnya hujung bulan, duit dalam bank akan hilang. Jadi siapa yang ada masalah simpanan yang bocor, boleh ubah cara dengan menyimpan dalam bentuk emas. Bila kita simpan dalam bentuk emas, automatik dah tak fikir nak korek tabungan. Sebab emas ni susah nak bocor, tak boleh nak swipe, tak boleh nak transfer. Dan yang paling penting, nilai emas akan sentiasa meningkat. Jadi sesiapa yang simpan emas, bukan sahaja simpanan akan kekal, malah bertambah dari masa ke semasa. Dan itulah keajaiban bila dah bermula simpan emas. Jadi untuk tuan-puan yang simpanan selalu bocor, boleh simpan dalam bentuk emas bersama Public Gold. Bagi tuan-puan yang perlukan bantuan Adam untuk bermula, boleh rujuk pin video di profil ataupun boleh isi bit biru sekarang.